Kampung Peradin Teluk Kerang Pontian pernah didiami oleh pedagang bangsa Jerman yang mengusahakan ladang pertanian terutamanya tanaman nanas, getah, kelapa dan kopi. Diinspirasikan oleh Jerman dan naratif sejarah, pari Jerman yang ada sekarang asalnya merupakan laluan bagi pengusaha Jerman mengeluarkan hasil pertanian ke sebuah jeti yang terletak di Sungai Peradin. Dengan menggunakan kapal atau tongkang hasil pertanian tadi dibawa menyusuri Sungai Redan, kemudian menghilir ke Sungai Pulai dan seterusnya ke Singapura untuk dieksport ke luar negara. Apa yang menarik, setelah sekian lama berlalu tiang jeti dan tangga jeti yang diperbuat daripada konkrit, masih dapat dilihat sehingga kini, walaupun usianya telah menjangkau hampir seabad lamanya. Ladang dan jeti yang ditinggalkan sekitar awal tahun 1940-an adalah disebabkan meletusnya Perang Dunia Kedua di Tanah Melayu. Secara tidak langsung, kampung pari Jerman adalah berasal daripada kehadiran pengusaha berbangsa Jerman yang pernah tinggal dan bertani di tempat ini. Peninggalan zaman itu, termasuk sisa-sisa bata lama dan tangga batu, masih kelihatan dan sebagai bukti kehadiran mereka. Dan mereka meninggalkan tempat ini sekitar tahun 1940-an. Kesan-kesan ini menambahkan lagi keunikan identiti kampung ini. Sudah tentu ia menawarkan pengunjung gambaran sekilas tentang sejarah tempatan yang kurang dikenali. Walau bagaimanapun, apa yang lebih menarik tempat ini ialah terdapatnya pusat projek tanaman nanas berkelompok yang menumpukan pada penanaman nanas MD2. Secara tidak langsung, varieti nanas premium ini telah menjadi simbol transformasi kampung ini. Projek tanaman nanas meliputi kawasan seluas lebih 30 hektar dan telah mencapai satu peristiwa penting yang mengagumkan, iaitu menanam 1 juta pokok nanas dalam satu fasa penanaman. Pencapaian ini telah mengubah lanskap luar bandar yang dahulunya tenang, kini menjadi tarikan pelancong yang meriah, terutamanya semasa hujung minggu dan cuti sekolah. Lebih-lebih lagi setelah wujudnya jalan raya dan jambatan Sungai Pulai yang menghubungkan Johor Bahru dengan daerah Pontian. Pelancong yang tiba di sini tidak terhad kepada penduduk tempatan sahaja. Pelawar domestik dari seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, kerap mengunjungi ladang ini bersama pelancong antarabangsa dari Jerman, Jepun, Korea Selatan, Eropah dan Afrika. Gabungan sejarah, keunikan pertanian dan lanskap ladang yang indah menjadikan kampung pari Jerman sebagai persinggahan yang tidak dapat dilupakan. Pelancongan agro merupakan aktiviti menarik yang disediakan oleh penduduk tempatan, di mana pelancong yang datang diberi peluang untuk turut serta dalam aktiviti yang dilakukan pengusaha. Malah tanaman nanas di kampung ini telah dapat merangsang pembangunan industri berskala kecil. Usahawan tempatan telah memperkenalkan pelbagai jenis produk berasaskan nanas termasuk jus, jem, pastri, pencuci mulut, kuih-muih tradisional dan snack inovatif. Sudah tentu ia dapat meningkatkan daya tahan ekonomi dalam kalangan penduduk. Menjadi tarikan tambahan ialah restoran Jerman Pen Cafe yang menawarkan pelbagai hidangan baik masakan tempatan maupun barat dan pencuci mulut berasaskan nanas yang istimewa dalam persekitaran yang dikelilingi oleh ladang yang indah. Pengunjung dapat menikmati hidangan lazat sambil melihat pemandangan ladang yang luas. Sudah tentu ia merupakan satu kontras yang menyegarkan jika dibandingkan dengan pengalaman menjamu selera di bandar.